kita sebut sikit tentang Malaysia sekarang. Bila kita tengok, kita mempersembahkan, cuba memperkenalkan konsep hukum hudud. Bila sebut hukum hudud, patutnya orang kafir tu duduk diam-diam lah. Ada kena-mengena tak dengan dia? Tak ada kena-mengena. Tapi pasal apa dia bising dan takut sangat? Pasal apa dia bising dan takut sangat? Kalau kata-kata mencuri, dia tak kena gerak tangan. Kalau kata dia berzina, dia tak kena rejam, dia tak kena sebat. Tapi pasal apa mereka yang jadi hangat sangat ni? Boleh fikir tak pasal apa? Cukup senang. Bila hukum hudud dilaksana dan dibuat, orang akan jadi orang akan jadi baik. Lepas ni siapa nak pi pangkas pak toto mereka? Lepas ni siapa nak pi down habis punca, down habis sumber, down habis pendapatan. Sekarang ni hak duk laku, hak duk meriah ni siapa hak duk pi? Kita hak duk memeriahkan tempat tu. Bila laksana benda ni, orang jadi takut, orang jadi baik, down lah dia. Dia bukan takut hak dia nak kena potong tu, dia takut ekonomi, dia takut sumber dia hilang. Di mana-mana pun kalau orang dah jadi baik, siapa agak-agak nak pi lagi tempat lagu tu? Bila orang dah jadi baik, lah ni orang tak baik. Bila kita nak buat hak baik, orang tu halang lah. Orang ni duk kata lagu tu, nak kata ni, dia tak nampak benda hak tersirat di depan.